Assalamualaikum, selamat pagi. Alamak, mana nak pergi tu? Bila kat belakang. Bagilah luar yang bila kat belakang. Ini situasi pagi Kesah Highway dari Kota Kemuning hala ke Shah Alam. Kita tengok asyik-asyik tengok lori tu. Apa tu? Mana orang tak marah? Lagi saya ni cakap lah, bersepah-sepah kereta lah. Tengok dia. Orang pun ni je beratur. Salah tu lah. Bawa tenang. Ke Shah Alam je, biasa setengah jam je. Ini sangkut saja setengah jam. Macam dulu boleh buat kejap je. Shah Alam ni pagi sampai tengah hari boleh baru 2 trip. Sekarang ni pagi sampai tengah hari straight je. Main jam. Kita buat apa lah hari-hari macam ni. Main kereta tempat seorang ni tu, buat seorang. Satu kereta seorang. Masalah yang share kereta kan, taklah cat jam. Ini kereta besar-besar naik seorang. Naik motor pergi kerja. Ini dah bidau sikit lah buat mesin. Betul tak tahan. Dekat serikat punya kereta beli. Jauh je, jauh sikit dah. Mesin kalau kita depan ni kejap je sampai kan. Tapi kita scam tu tak tahu berapa sampai je. Tahu pak tak senggu. Nah ini yang geram kan tu. Kalau motor dah ada, sibuk nak lalu sini juga. Dia takut tersenggol. Tersenggol gerang jatuh lori kan nanya.
nampak lah banyak sikit. Bagi 2,000 tempat RM10. Haus. Kan. Mana? Kapsul ni ada yang kenal tu. Ada yang tengok video kan. Sibuk dia nak masuk je. Rombok ni cukup takut. Takut apa lah. Ada pokok mana duduk. Kan. Nampak tu. Bunyi yang dengar tadi. Tak nampak tu. Side mirror pun tak nampak mana duduk kan. Kita nak tengok kanan. Dia masuk kiri. Masalah ada bunyi tadi tu. Kita tengok lah mana duduk. Memang tak nampak langsung. Dengar bunyi je. Dia cakap memang takut dekat rombok ni. Takut dengan motor ni. Rombok tak ada. Dia kecil. Dia tak besar. Dia besar sikit. Yang muka jalan tu besar sikit kan. Rombok tu okey lagi. Kita boleh buka ruang untuk dia masuk. Kerana tak boleh buka ruang. Kalau dia celah juga, itu yang bahaya tu. Orang patutnya duduklah kanan. Dia dah sempit dia tu. Jangan duduk kiri motor. Bahaya. Duduk kanan, kita cepat nampak. Dan tengok, doktor dengar bunyi lah. Gelagabut dia, tengok orang muncul depan. Baik aku tak gerak, tak jalan cepat dia. Saya tunggu dulu. Laki dia tengah jalan tadi ada yang tu bawa trailer, bawa saya depan. Dah aku pula nak kena menjawab. Aduh. Ni. Sikit lah, tapi dah pasal malas nak menghadap jam tu, takut lambat, takut terlampau lama. Dia memang tak bergerak. Ini setakat jam tapi light tak tahan. Tapi ada wajah je, silok. Kan tak ada dia orang. Sebenarnya semua ini lorong tu untuk lorong susu tu, bukannya untuk laluan ni terus. Ni tengoklah perangai. Malah nak cakap banyak kan. Dah cakap banyak juga. Tengok air masak, air mineral sedap pula air mineral ni.
kosong kot. Motor telah. Nak juga cilok kiri kanan punya buka aku ruang untuk orang masuk luas. Lah kena tu kan, tak ada maaf tu. Berhenti dia orang. Tak ada fikir langsung lah. Lah kena nanti masuk surat khabar. Oh, dia berlori. Salah dia, salah berlori kena. Salah tu. Tengok sana sendiri buat motor lah, tak fikir sama tadi. Kita pula yang nak jaga dia. Aduh, sedih lah. Dah puasa ni. Baiklah apa nak puasa ni. Tak nak makan pun. Tak rasa-rasa tak nak raya tujuan laut lah. Jangan guna public orang lain. Banyak dia 6.